Bismillahirrahmanirrahim. Di siang hari terang senegeri memberi cahaya di tengah balai, majlis indah bertambah seri untuk meraihkan kedua mempelai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dihormati Encik Muhammad Rozlan bin Sadidin dan Puan Syarmila binti Alias selaku tuan rumah bermajlis perkahwinan pada hari ini, yang dilanjutkan pasangan mempelai pasangan Raja Sehari Nurul Hazrifah binti Muhammad Rozlan dan pasangannya Yunus bin Sa'ad. Yang dihormati ahli keluarga pengantin lelaki, ahli keluarga pengantin perempuan, saudara mara rakan-rakan sekerja, rakan-rakan kedua mempelai hari dan para tetamu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Selamat datang ke majlis perkahwinan Nurul Hazrifah binti Muhammad Rozlan dan pasangannya Yunus bin Sa'ad. Berumuri hingga di balai seri buat tempat tua, tempat perharakan dan taulan, duduk tersenyum kedua mempelai, manapkan tangan majakkan doa mengejodoh sentiasa berkalan. Hadirin sekalian, bagi mohon majlis ini berkaitan dengan rahmat Allah SWT. Bila sama-sama kita menangkan tangan mengaminkan bacaan doa yang akan dibacakan oleh Ustaz Ihsan. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi semakamkan ucapan terima kasih kepada yang berbahagia Ustaz atas bacaan doa sebentar tadi. Semoga dengan keberkatan doa yang dibacakan, pengantin kita pada hari ini dapat membina sebuah orang bahagia dan kalian ke syurga serta dikurniakan zuriat-zuriat yang saleh dan salehah. Anak merpati di atas dahan terbang rendah mencari arah. Restu ibu pasangan pengantin pohonkan agar rumah tangga kekal barokah. Pohon rendang kaunya rimbun tempat berteduh kala kepanasan. Restu keluarga jadi penghias rumah tangga bahagia penuh kasih dan kesyukuran. Hadirin yang hormati, kasih ibu membawa ke syurga, kasih ayah sepanjang masa. Pada saya berbahagia ini dipersilakan kedua mempelai untuk menerima salam restu daripada insan yang paling berjasa dalam kehidupan mereka. Pada saya persilakan bonda dan ayah daripada pengantin perempuan, iaitu Encik Muhammad Rozlan bin Sa'id dan Puan Syarmila binti Alias untuk sesi salam restu pada sekalian. Mempersilakan. Hingga sebentar di penghasilan. Hari ini gambar diraih bersama, esok menjadi memori sepanjang usia. Hadirin sekalian, majlis mempersilakan bonda dan ayah daripada pengantin lelaki untuk sesi bergambar bersama dengan pengantin, dan sampai itu kita akan jumpa bonda dan ayah daripada pengantin perempuan. Dipersilakan. Sebab mencairkan kami punya majlis ijaran kabur dari segi lagu, pilihan lagu sebaiklah. Terima kasih. Okey.